Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Kita masuk kali ini topik yang baru bagi kenangan lama permainan tinting dahulu. Bagi muka surat 51 menggunakan buku teks PJK. Cikgu harap murid-murid bersedia untuk permainan tinting, cara bermain dan sebagainya. Permainan tinting ialah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh kanak-kanak. Permainan tinting biasanya dimainkan di kawasan kampung dengan cara mengguris garisan di atas tanah dan juga dimainkan di kawasan bandar dengan cara melukis kapur pada lantai atau mengecat pada lantai. Permainan tinting biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang untuk keselesaan. Gundu ialah buah di dalam permainan tinting. Gundu boleh berbagai bentuk, berbagai jenis seperti batu-batu kecil. Permainan tinting biasanya dimainkan secara penggiliran. Biasanya digunakan oleh kanak-kanak untuk menggilirkan ikut nombor 1, 2, 3, 4 dengan permainan cara lali tamplung. Permainan dimulakan dengan pemain pertama melontar gundu ke petak 1 dengan membelakangkan gelanggang. Sekiranya gundu terkeluar, pemain dikira mati. Permainan teruskan dengan pemain kedua. Sekiranya gundu masuk ke petak 1, pemain pertama perlu meneruskan permainan dengan melompat ke petak 2, 3 menggunakan sebelah kaki sahaja. Pada petak 4 dan 5, pemain perlu memijak serentak kedua-dua petak menggunakan kedua kaki kiri dan kanan. Petak 6, pemain harus menggunakan satu kaki semula. Petak 7 dan 8 adalah langkah yang sama, meletakkan kedua kaki serentak pada petak tersebut. Setelah itu, pemain harus berpusing menghadap petak 1 dalam masa sama. Kaki kanan berada dalam petak 7, manakala kaki kiri berada dalam petak 8. Lompatan seperti biasa dengan sebelah kaki sehingga pemain berada di petak kedua, yakni sebelum petak 1 yang mempunyai gundu beliau. Pemain membongkok tanpa menyentuh garisan, ambil semula gundunya dan lompat hingga keluar gelanggang. Sekiranya lontaran gundu terkeluar dari petak, pemain tersebut dikira mati dan tamat giliran. Pemain seterusnya meneruskan permainan, iaitu bahagian membina rumah dalam permainan tinting. Pemain yang telah mencapai petak 9 boleh membina rumah dengan cara membelakangi gelanggang. Pemain tersebut boleh melontar gundu ke sebarang petak yang mana gundu itu jatuh dalam petak tersebut. Pemain yang berkenaan berhak buat rumah di petak tersebut dengan ditandakan corak tertentu menandakan rumahnya. Pemain tersebut hendaklah memijak kedua belah kaki di rumahnya apabila setiap kali gilirannya bermain permainan tinting, manakala pemain lain tidak dibenarkan pijak rumah pemain tersebut dan harus melompat lebih jauh sedikit petak yang berikutnya agar selamat atau tidak mati. Seterusnya, permainan dalam permainan tinting, pemain itu mati atau hilang gilirannya ada beberapa sebab. Pertama, pemain pijak kaki ke dalam petak rumah lawan. Kedua, pemain tersebut tidak pijak kedua belah kaki pada petak rumahnya sendiri. Ketiga, pemain gagal gapai gundu yang berada pada petak 9. 4, pemain lupa pijak kedua belah kaki kanan dan kiri pada petak 4 dan 5 atau petak 7 dan 8. Kelima, gundu tidak masuk ke petak yang betul. Keenam, gundu dilontar terkena garisan gelanggang. Ketujuh, kaki terpijak garisan gelanggang. Ke-8, pemain tertukar kaki semasa melompat petak ke petak dalam gilirannya.
Kemahiran dalam permainan ting-ting ialah kemahiran membaling, kemahiran melompat, kemahiran mengimbang dan kemahiran membongkok. Kemahiran membaling ialah membaling gundu ke dalam petak. Kemahiran melompat iaitu melompat daripada satu petak ke satu petak yang lain. Kemahiran mengimbang iaitu mengimbang badan ketika melompat daripada satu petak ke satu petak lain dengan sebelah kaki. Kemahiran membongkok iaitu membongkok ketika mengambil semula gundu dari dalam petak. Seterusnya kita langsung kepada latihan dalam buku teks halaman 52 permainan ting-ting. Pilihan jawapan melompat, membaling, mengimbang. Soalan 1. Pemain hendaklah gundu ke dalam petak pertama dengan cara membelakangkan petak. Gundu ialah biji permainan pada buah permainan pada permainan ting-ting. Ya, membaling. Pemain hendaklah membaling gundu ke dalam petak pertama dengan cara membelakangkan petak. 2. Pemain ke dalam petak-petak dengan menggunakan sebelah kaki. Ya, melompat. Pemain melompat ke dalam petak-petak dengan menggunakan sebelah kaki. 3. Pemain perlu menguasai kemahiran mengimbang dengan sebelah kaki. Berikut ialah jawapan hasil perbincangan kita tadi. Ya, murid, kita pun sampai di penghujung rancangan pengajaran secara PDPR. Cikgu harap murid semua faham dan enjoy. Selamat belajar.